Kalau suami masak, kalau tak sedap nanti kan tak ada orang makan. Tapi biasanya kalau wanita masak, semua orang akan makan. Islam adalah satu agama yang memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kita mendapat pahala. Yeah. Okay, antara yang disebutkan dalam hadis Nabi ialah setiap seorang daripada kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan tentang kepimpinannya. Yeah. Jadi Nabi pun menyebutkan seorang lelaki memimpin keluarga. Seorang wanita memimpin keluarga suaminya. Oh. Okay, seorang hamba memimpin harta, hamba abdi kita sebutlah, ataupun kita sebut mungkin dalam bahasa sekarang ni pekerja. Pekerja akan memimpin harta ataupun hak milik majikannya. Okay. Jadi setiap seorang ada kepimpinannya dan setiap seorang akan dipertanggungjawabkan. Yeah. Dengan itu, seorang wanita yang menyediakan makanan, itulah kebiasaannya bahawa suami bekerja. Walaupun wanita itu bekerja, biasanya bila balik nanti wanita lah yang akan akan menyediakan makanan. Kalau suami masak, kalau tak sedap nanti kan tak ada orang makan. Tapi biasanya kalau wanita masak, semua orang akan makan, insya-Allah. Jadi itu kebiasaannya. Dengan itu, dia buat itu dengan niat. Dia buat itu dengan niat, ini adalah amalan soleh untuk menyempurnakan tanggungjawab itu, iaitu kepimpinannya. Bahawa suami dah beli makanan ataupun dia pergi sendiri beli. Sekarang ni dia kepimpinannya adalah untuk nak menyediakan makanan. Okey, dengan itu dia kena buat dengan penuh pengharapan, penuh mengharapkan pahala. Buat itu pun dah dapat pahala dah. Allah. Jangan risau, agama Islam dia bukannya kalau baca Quran dapat pahala, kalau buat teh dapat dosa, tak, dapat pahala juga, tapi niat kena betul lah. Kan? Dan bila buat tu hati tu bagi tenang. Saya buat ni untuk anak saya makan, untuk suami saya makan, untuk saya sendiri makan, untuk mendapatkan tenaga untuk melaksanakan ibadat. Pasti dapat pahala di situ.